si rama-rama terbang hinggap di rumah Pak Makmur. Hai, nama saya Muhammad Rizki bin Muhammad Nazmi, murid tahun 5 dari SK Taman Melati. Ingin membincangkan topik berkenaan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Manusia secara fitrahnya diberi akal oleh Allah untuk sentiasa berfikir dan membuat perubahan ke arah kebaikan dan keberkatan. Pendidikan zaman sekarang lebih ke arah teknologi, selaras dengan kehendak keperluan dunia teknologi. Zaman sekarang, KPM telah menyahut cabaran itu dengan menyediakan dasar pendidikan digital untuk negara kita. Dasar pendidikan digital mempunyai 6 teras. Bahan digital ada pelbagai jenis. Jom kita tanya pendapat guru-guru kita. Okey, hai semua. Hari ini cikgu nak tunjukkan kepada kamu bahan-bahan digital yang ada dalam portal Delima. Okey, ada banyak di sini. Jom cikgu tunjukkan. Okey, antara yang menarik yang cikgu nak kongsi di sini, jom kita pergi pada aktiviti murid. Okay, cikgu klik di sini. Tara, awak boleh nampak ada banyak aktiviti murid yang awak boleh klik di sini, awak boleh tengok di sini. Antara yang menarik, yang senang awak nak akses adalah senang Dewan Bahasa dan Pustaka. Awak tak perlu lagi buka kamus ke mana yang tebal-tebal, awak cuma perlu klik di sini sahaja. Ataupun Didik TV yang sama awak tengok di TV, awak cuma perlu buka portal Delima, di dalam telefon pun boleh, walau awak berada di kampung pun, awak cuma perlu klik dan akan keluar Didik TV KPM. Menarik kan? So, apa lagi? Jom! Rakan-rakan, bahan digital mempunyai banyak kelebihan dalam dunia teknologi pada zaman sekarang. Mari kita lihat apakah kelebihan bahan digital. Let's go! Bahan digital ada banyak kelebihan dia. Antaranya, awak boleh akses macam-macam maklumat bila-bila masa sahaja. Satu lagi, awak boleh dapat banyak bahan interaktif dan menarik yang boleh kita guna. Contohnya macam Kahoot, quizzes dan macam-macam lagi. Kelebihan digital adalah ia dapat meningkatkan kemahiran penggunaan digital serta ia dapat melahirkan individu yang sedia menghadapi cabaran dalam dunia teknologi. Antara bahan digital dan bahan bukan digital, yang manakah pilihan anda? Cikgu lebih memilih bahan digital kerana ianya mudah diakses. Tentulah digital. Mestilah cikgu cari bahan digital. Tentulah digital. Hasil daripada pembincangan topik ini jelas menunjukkan bahawa kepentingan bahan digital dalam memperkasakan pendidikan negara. Pendidikan digital menjadi pilihan para guru serta rakan-rakan. Pada zaman sekarang, semuanya hanya di hujung jari. Sekian, terima kasih.